Angkat Jubin. Jubin. Assalamualaikum. Lala Move. Ini. So, job ni nilai dia RM80. Customer bagi kita RM90 bang. Nampak? Alhamdulillah. 37 minit punya kerja. Mantap lah brother. Kena rumah impian. Dapur lagi. Masa ada dapur tak? Di lantai ni. Ada mak apa betul sih? Okey bang, thank you bang. Okay, thank you bang. Terima kasih ya. Mantap lah ni. Mantap coba daftar. 269. Terima kasih bang, jumpa lagi. Silang popcorn. Bahan-bahan bakery. Rambut sudah naik. Ni apa kedai kek ah? Kedai kek. So, ada. Bayar sini, bayar sana eh? Okey. Okey, tangan. Alright. Dua kali saja eh? Ya. Dia tak boleh pakai kecil kereta bang. Okey. Okey, masih ya. Okey, terima kasih. lebih 10 minit. Kayu ni lagi murah lah saya ingat. Daripada upah hantar. Nanti sekejap ambil gambar dulu. Nanti salah tau. Okay. Alright. Thank you ha. Ni apa benda ni? Cili eh? Ya. Oh, macam barang-barang dapur lah. Okey. Bang, Lala Move bang, hantar barang. Bang, lama hantar barang. 45 20 sen. Berapa? Sekejap 45 20 sen. Macam apa? Sekejap saya tolak sikit. Okey. Okay guys, so kita ada urusan bisnes pukul 4.30 ngam. Boleh dah habis kurang lah, kapucut sikit. So hari ni kita punya kutipan 90, 70, 32 dan last ayam gepuk kriuk tadi 45. Mungkin malam kan kalau free saya tembak lagi jok Seremban je lah. Pada saya jok KL ni banyak gila. Mungkin 5-600 boleh dapat lah satu hari. Sebab tadi start dah lambat urusan bisnes kan. So nanti saya update lah. Saya ingat 500 pun boleh KL ni. Silat-silat 1000 boleh bantai kalau satu hari lah. Lepas tu besok rehat lah. Hari ni enyak 1000, besok rehat. Macam tu kan.